Ford Ranger 2004, Ford Ranger WL Turbo. Jadi hari ini kita cuba selesaikan masalah mengapa meter temperature pada Ford Ranger ni tak hidup. Itu meternya tak hidup. Jadi puncanya ialah di sini, iaitu sensor panas, sensor untuk mengesan air panas dalam enjin. Ini sensornya, sensor baru yang boleh kita beli di kedai-kedai spare part ataupun melalui laman e-dagang. Ini sensor baru. Sensor ni kita akan pasang pada enjin Ford Ranger. Jadi kita pasang dengan menggunakan spana nombor 12. Jadi kita ketatkan sensor itu di bahagian enjin, di tempatnya. Kita tak boleh biarkan dia longgar. Kalau longgar, menyebabkan air bocor, air keluar. Jadi setelah selesai, kita sambung wire pada soketnya. Dan kita start enjin. Maka kita perhatikan meter temperature di dalam kereta. Ini meternya telah hidup. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.